Hello, selamat datang ke channel baru saya, iaitu Fast Money Link. So, aku dah hari ni kita akan unboxing mic baru aku. Macam korang baca dekat title, macam korang baca dekat tengok dekat thumbnail tu, kita akan buat unboxing ni sekalian kita review ni. Tu. So, jom kita review mic lama aku, iaitu ini dulu. Jom. Okay, so ini ada mic lama aku. Tak berapa hebat mana pun. Tak kita cucuk. Sekejap Okay, so kita cuba kalau boleh dengar suara kemungkinan kualiti jangan. Test 1 2 1 2, kalau boleh nilai sendiri macam mana suara ni. Okay, ni dia pun. Okay, so macam mana suara. Test okey ke geng, okey ke? Kalau ni okey, korang komen. Nanti aku tadi TikTok shop ni aku beli dekat TikTok shop, tapi dia tak ada stoknya tu kedai, so aku akan letak link dekat deskripsi video ni. Kau boleh tekan pergi kedai dan beli. Okay, so kita test yang kedua, yang terakhir yang kita test ni pula. Okay, so kita bagi korang tengok ini dia wireless microphone lah, dan 2.4G apa benda aku tak tahu. Dia macam bulat siling ni korang boleh tengok jarak dia boleh sampai 20 meter sahaja. Clear timbre, aku tak tahu main cakap dia. Highly sensitive, yang aku tak tahu baca. Plug and play, 20 meter boleh korang boleh pergi. Ni tak tahu, tapi ni tahu radio. Ni dia ada dua jenis, for type C ataupun for iPhone, iaitu iOS lah, iOS. Ni dia. Okay, jom kita buka. Ni aku dah buka dah tadi di sini. Okay, so kita ada dia punya user manual. Kita ada dia punya charger type C. Kita buka. Kita ada dia punya charger type C. Kita buka ni. Kita buka charger ni kejap. Kita ada charger type C. So apa, untuk charge power ini dia punya casing macam power bank. Power bank ni, if power bank ni dah habis bateri, korang cucuk sini, cucuk lah plug up yang macam korang charge phone lah. So ini aja. Ni dia ada dua jenis. Maaf, dia terbuka tiba. Ya, tutup sekejap. Ni dia ada dua jenis bagi kau, antara kau nak clip ataupun nak pakai magnet ya. Dia ada magnet, tengok magnet dia. Kita order. Kalau korang nak mikrofon yang macam ni juga, aku akan letak link mana aku beli. Korang boleh tekan dekat deskripsi video ni. Untuk korang tekan juga nombor 2, aku akan letak nama wireless microphone ni menjadi nama Q8. Aku cari dekat YouTube, dia cakap ni nama Q8 lah. Okay, so jom kita try mic ni. Okay guys, so kita akan try lah ni Okay, so test 1 2 1 2 1 2, test 1 2 1 2. So
kemungkinan korang dengar lagi suara luar-luar ni. Ada bunyi bising-bising lagi. Macam mana biar suara luar ni macam mana cakap hilang, tekan satu kali. Satu kali. Cakap tutup mic. Okay, so sekarang korang hanya dengar suara saya sahaja. Dengar suara aku saja. So korang boleh klik mana-mana yang korang nak. Okay. So korang klik dia mana-mana yang korang nak. Okay. So test 1 2 1 2 1 2 ataupun korang nak pakai magnet. Macam ni. Cabut. Letak je mana-mana yang kau nak. Dia akan tersambung. Kita cabut sebenarnya magnet. Charger ni kalau korang malas nak charge dekat ni, kalau boleh charge powerbank ni, letak dia penuh automatik. So sepanjang konten kita akan pakai mic ni sahaja. Dan mic ni kita jadikan dia karaoke lah. Aku tak tahulah mic ni ada karaoke ke tak, tapi kalau untuk karaoke ini lagi best. Ini terbaik ni. Kita tekan, kalau kau nak bersin ke apa, kau tekan 2 kali. Tekan lagi 2 kali untuk keluar suara lagi. Ni 3 kali ni aku tak tahulah macam mana, apa maksudnya. Kemungkinan karaoke ke atau hanya sebuah cancel noise induction lah. Macam tu lebih kurang. Macam Okay. So panasnya aku ni. Panas. So kalau korang suka konten ni, korang boleh like, comment, share. Bagi kawan-kawan korang, bagi siapa yang suka buat content creator, buat live video, apa-apa boleh pakai mic ni. Ataupun ni, ini pun boleh pakai juga. Cuma aku upgradekan dia. Dulu dekat channel lama aku pakai mic ni. So upgrade lah pakai ni. Okay. Macam ni. Tapi ini untuk karaoke lah. Untuk karaoke aku nak buat lagu apa, lagu jiwa, lagu galau, lagu sedih ke. Panas aku. Okay. So kalau korang suka konten ni, korang jangan lupa like pula, subscribe YouTube ni dan tekan loceng kat tepi ni supaya korang tak terlepas dengan video baru aku. Sehingga kita jumpa lagi next time. Bye bye. Channel Force Money Lame.